Suryati, Ketua Pusat Pembelajaran dan Multimedia, Yang Besar Dr. Chan Sweetform serta para peserta yang dihormati sekalian lah. Sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada pagi ini melalui Dr. Chan, majlis dengan penuh hormatnya menjemput Ketua Pusat Pembelajaran untuk menerangkan sedikit lah. Okay, dipersilakan. Saya Masalah Berkatu dan semua kita kat sini saja. So untuk pertama kali Sini untuk sikit. semua majlis Senang. dan terima kasih juga kepada semua yang hadir ni lah. Terima kasih kepada doktor kerana sudi menerima jemputan kami untuk membantu kita PISAS ni dalam mendapatkan tempat insya-Allah bagi Arif yang akan membawa kepada kategori agri. Okey, salah satu kategori agri. Jadi kalau kita tengok kepada Arif ni, dia ada dua bahagian. Satu adalah bersemuka dan satu lagi adalah online. Teradun. Okey, teradun. Jadi kedua-dua ni dia ada ciri-ciri dia yang perlu ada lah, yang saya dah tengok lah. Secara umumnya kalau bersemuka ada lebih kurang dalam 30% online lah, PDP tu berjalan online dan yang teradun tu hampir 70% adalah secara online. Maknanya penggunaan dia semua dia punya application tu semua dalam tu. Jadi rubrik tak ada, dia cuma nyatakan sebegitu. Okey. Jadi itu perkara yang utama lah. Dan kemudian saya juga ingin membawa tuan-puan kepada pengurusan KPI PISAS di mana yang ni adalah sebahagian daripada KPI SKT BIPD. SKT BIPD bagi 2026 dia banyak jugalah sebenarnya, dan salah satu yang Arif ni lah dan Idola ni termasuk dalam tu juga sebahagian daripadanya. Dan apa yang ingin saya maklumkan kepada semua, apabila kita menjalankan aktiviti sebegini, perkara-perkara sebegini, KPI itu akan termasuk di bawah SKU tuan-puan. Jadi kita buat dah dalam SKU tu siap-siap. Kalau tengok dah ada slash tu kan, jadi letak je lah satu kalau tuan-puan terlibat dengan apa saja yang berkaitan dengan e-learning. Okay, jadi kita tak penat. Jadi bila kita telah bersedia untuk KPI tersebut, bahan-bahan tersebut perlulah disediakan juga untuk mungkin rujukan daripada kepada kawan-kawan yang lain, dan juga boleh juga digunakan untuk kenaikan grade di mana bahan yang tuan-puan sediakan ni termasuk di bawah penilaian FRP. Kalau tengok kan FRP tu kan ada bahagian tu. Jadi kalau tak faham nanti boleh jumpa saya personal lah, macam mana saya akan tunjukkan macam mana patut diletakkan di mana dan di mana. Kemudian selain daripada kita punya SKU, bahan tersebut untuk kenaikan grade tuan-puan, dan kemudian pembuktian lah. Pembuktian tu kena ada. Bila kita divalidasi, kita kena tunjukkan perkara-perkara tersebut di dalam kita punya PDP, dalam FRP itulah kan. Semua sekali FRP ni ada banyak. Dia berkait rapat selain daripada projek, selain daripada CSR, industri, dia termasuk juga yang ni sebahagian. Jadi kena dibuktikan, ditunjukkan. Okey. Perkara tersebut saya rasa selesai. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey, kemudian dalam senarai sebenarnya ada dia 5 orang satu grup 5 orang. Tapi to be fair kepada semua yang terlibat, 3 orang saja yang akan masuk, dan 2 lagi tu kita akan ambil siapa yang terlibat di belakang tabir. Jadi adalah untuk semua. Pada pendapat kami yang di SEM, adalah untuk semua. Sebab bila dia kerja di belakang tabir tu banyak nak upload, nak buat gambar, nak itu, nak ini, nak macam-macam lah nak kan. Jadi itu satu perkara ialah lagi online tadi kan, yang saya cakap pasal online tadi kan. So kita ada hybrid classroom. Jadi sekurang-kurangnya tuan-puan buatlah sekali dua di dalam hybrid classroom tu, yang mana kita akan recordkan
Jadi boleh berhubung dengan Encik Afiq lah. Kita perlu masukkan yang hybrid classroom tu kan. Berapa benda? Boleh. Make up. Okey. Jadi rancang elok-elok, lepas tu nanti kontak kalau kita ada masa senang, so kita akan readykan benda tu dengan ni orang lah. Lepas tu lagi satu ialah last sekali. Dah habis last sekali kan. Last sekali. Ustaz tak ada soalan nak tanya saya kan? Masa SKU ke apa benda boleh tanya saya kemudian lah. Last sekali. Semua dokumen perlu di soft copy kan? Di soft copy kan lah. Dan saya nak dokumen tu pada minggu pertama bulan 4. Sebab kita kena hantar bulan 5 lah. Jadi minggu pertama bulan 4 tu kalau boleh semua dokumen tu telah di soft copy kan dan beri kepada saya. Saya akan pulangkan balik dengan beberapa cadangan yang boleh membantulah kan. Jadi terpulang kepada orang. Saya nak satu complete dokumen PDF tu. Tu calon-calon lah yang nak masuk. Yang nak masuk ke yang akan apa? Yang nak masuk ke yang reserve ke boleh je bagi ke saya. Reserve nanti. Masuk je. Tapi nanti saya akan terangkan. Ya. Bukan tak perlu reserve pun. Kemungkinan reserve tu boleh masuk kategori yang lain. Ya, betul. Yang tadi saya cakap kan. Kita ada yang 7 kategori. Yang tadi tu nanti last tu bagi pada minggu pertama bulan 4 bagi kat saya satu dokumen, satu PDF penuh. Jadi nanti saya akan pulangkan balik dengan cadangan. Jadi nanti bolehlah buat arrangement apa-apa kan. Itu je lah saya boleh bantu macam tu lah. Okay. Jadi kemudian yang tadi kita cakap yang Arif ni deadline Arif deadline bulan 5. Bulan 5. Jadi you all kena hantar kepada saya tu nanti bulan 4 minggu 1. Sebab dia ada 3 minggu lagi kan. Jadi 3 minggu tu kalau kita pulangkan dengan untuk penambahkan hopefully boleh lah kan. 3 minggu boleh lah. Sebab kalau grup lain tu AI tu kita minta awal bulan 4 lagi dah kita minta. Sebab dia nak banyak benda. Okay. So banyak kan. Jadi yang ni untuk yang ni bagi kepada saya bulan 4 minggu 1. Kemudian saya pulangkan dengan penambahkan. Jadi tuan-puan terpulanglah, silalah penuhkan apa yang telah dicadangkan tersebut dan kita cuba je lah. Okay, kemudian untuk AKRI yang tadi kita cakap tu, AKRI ni ada berapa? 7 kategori. Beberapa kategori lain lah. So yang ni put aside yang ni. So yang lain ni Dr. Chan pun boleh terangkan nanti. Boleh, jadi kita boleh bela lah untuk ni. Boleh. Okey. Bela kan. Jadi nanti saya biar. Kita cuma akan kita akan hantar satu je kan. Satu teradun, satu lagi PDP bersemuka teradun. Satu lagi. Bukan bawa Arif, imersif Maya tu terus masuk AKRI. Sebab dia tak ada bawa Arif. Nanti saya tunjuk. Okey. Jadi Maya, tuan-puan boleh tengoklah mana-mana nanti saya pulangkan balik kepada Dr. Chan, kepada MC Terima kasih banyak-banyak. So hopefully kita gembira lah, just enjoy live lah. Santai-santai. Santai-santai. Boleh tanya. Saya bukan hebat sangat pun. Sharing. Kita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ketua Pusat Pembelajaran dan Multimedia di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Tanpa membuang masa, kita akan menjemput Dr. Chan Sweet Form untuk menyampaikan tajuk khusus AKRI dalam anugerah reka bentuk instruksional fleksibel Arif 2026. Tapi izinkan saya sebelum tu saya nak maklumkanlah berkenaan dengan latar belakang dengan Dr. Chan. Okay. Beliau adalah salah seorang yang membangunkan kurikulum reka bentuk instruksional, teknologi pendidikan serta kajian komunikasi antarabudaya. Beliau juga aktif dalam penyelidikan berkaitan penggunaan teknologi realiti maya dalam pembelajaran bagi meningkatkan kompetensi komunikasi antarabudaya dalam kalangan pelajar. Dia juga merupakan penerima anugerah khas Menteri Pendidikan Malaysia AKRI 2018 bagi kategori Immersive Learning serta pernah dijemput sebagai panel hakim bagi anugerah AKRI. So tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Besar Dr. Chan Sweet Form untuk menyampaikan perkongsian beliau berkenaan dengan AKRI. Terima kasih.
Selamat pagi, Ketua Pusat E-Learning ISAS, Pegawai CRM Puan Nafisa Jafiq, dan juga minta maaf terlupa Puan Pengerusi Majlis. Selamat pagi semua. So, saya Dr. Tan dari JPA. So, hari ini saya akan berkongsi tentang adaptasi AKRI. AKRI itu adalah anugerah khas YB Menteri Pengajian Tinggi. Mereka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif. Okay? Dalam ARIF. ARIF ni di bawah CPP KK. AKRI ni CPT. So ARIF itu adalah anugerah itu bentuk instructional flexible. So pertama sekali kenal saya lah. Saya dari pelajar, so dari pensyarah JPA tak payah banyak. So tentang latar belakang saya lah. So yang saya nak tahu, semua dah faham apa itu ARIF kan? Saya tak faham. Sebab semua tak bakal calon nak masuk ARIF kan? Belum. So saya pun dah kaji lah. Saya dah kaji ARIF dengan dokumen yang ada tu dan juga banding dengan AKRI. So saya akan sampaikan. Selamat pagi. Sila duduk. Okay. So saya akan start sekarang. So izin saya duduk Boleh, sila. So sini. Ataupun nak offkan lampu sikit ke atau macam mana? Okey. Kalau off jangan tidur. Okey. Sekarang ni first pertama, so inilah kanun khusus untuk hari ini, sharing lah, bukan khusus lah. Sebenarnya adalah sharing hari ini. Okey. First kita akan lihat apa itu ARIF. Okey. Yang kedua kita akan kenalkan apa itu AKRI. Okey. AKRI di bawah CPT. Lepas tu kita akan lihat, saya akan fokus untuk memperkenalkan apakah kategori-kategori di bawah AKRI dan juga syarat dan peraturan utama, okey, di bawah AKRI ni. Dia ada persamaan antara AKRI dan ARIF. So bawah AKRI ni dia ada 4 kategori yang utama, iaitu kategori pengalaman pembelajaran imersif. Yang kedua adalah kategori pengajaran transformatif. Yang ini adalah pembelajaran di mana fokus kepada pengalaman pembelajaran pelajar. Yang kedua adalah penyampaian pensyarah. Okey, kaedah penyampaian pensyarah ini boleh bentang di bawah sini. Lepas tu yang ketiga ada kategori pentaksiran alternatif. Alternatif ini pentaksiran dia berkaitan dengan kaedah penilaian. Tapi dia bukan melibatkan, nanti saya akan terangkan, dia bukan melibatkan konvensional seperti quiz test, okey, yang melibatkan petulis atau even though yang seperti mana yang kita laksanakan sekarang lah, dia lain, something yang baru. Ada dia punya, okey, nanti saya akan share dia punya kehendak dia lah. Last sekali adalah kategori program pengajar inovatif. Yang inovatif ini adalah tentang dia ada, yang mohon ini hanya institusi. Ini sebuah pensyarah. Ini rujuk kepada khusus program-program yang baru, melibatkan kurikulum yang baru yang telah diimplementkan, khusus yang terkini, yang boleh membawa kepada perubahan pembelajaran yang sangat berkesan. Kurikulum lah, dia mau kurikulum kena telah diluluskan dalam program, diluluskan dari accreditation, something like that lah, diakreditasikan dalam kurikulum. So ini kita nanti bagi jabatan lah, boleh lah. Kalau jabatan ada khusus baru kan, dah dilaksanakan dan dia membawa something yang yang luar biasa lah, khusus yang lain daripada yang sebelum tu. So ini boleh masuk lah. Okay. So step ini kita akan lihat dia punya syarat penyertaan, senarai semak, kriteria penilaian dan lain-lain lah. Okay, saya akan share. So saya juga akan tunjukkan sampel dokumen yang calon-calon. Saya tak banyak saya kumpul lah, sebab bila saya menilai, kita dapat akses dalam dia punya sistem online Sparka tu. Okay, kita tak dapat download. So kita hanya boleh masuk tapi kita tak boleh download. So tapi saya sempat macam simpan dua calon nanti saya share kan. Okay, dan saya punya saya masuk tahun 2019 tapi saya punya
lama sikit lah. Okay? Lama sikit lah. Tapi dia punya kriteria bahan-bahan yang dia nak tu sama. Cuma ini dalam bentuk online sekarang. Dulu kita semua hard copy. Betul? And last sekali saya akan bagi salah bilik masuk sebelah. last sekali ni sepakat saya ada menu tu. Kita akan lihat apa itu sepakat online. Sistem permohonan Situ tak ada. Situ terang. Okay. So, dia apa? Boleh. Okay. Last sekali pitching adalah mereka yang masuk final. Yang masuk shortlisted memang masuk final kena buat presentation. Okay. Selalunya 3 orang macam tu, ada 2 orang nak fight tempat 1-2 macam tu. Kadang-kadang kalau kategori tu tak sampai dia punya target, walaupun dia kata ada 3 tempat hadiah, dia tak bagi yang ke 3 orang, dia bagi 2 je. So 2 sahaja dijemput untuk fight nak tempat 1 ke 2. Macam tu lah. Dan hadiah dia sangat-sangat lumayan. Nombor 1 tu 10,000. 10,000 nombor 1. Nombor 2 tu 5,000. So you share antara ahli lah. Macam tu. So pada hari pitching itu kena sediakan PowerPoint and also video lah. Dan ada dia punya panel khas yang dijemput lah, selalunya pakar-pakar dalam bidang tersebut lah. Macam tu. So nanti saya akan terang sikit persediaan pitching kalau masuk final nanti ya. Okay, so saya teruskan apa itu AKRI. So dari sinilah beberapa contoh flyers yang pernah kita dapat lah. Selalu dia akan terangkan ada 4 kategori yang utama. Nanti yang AKRI, yang Arif ini saya akan lebih fokus kepada yang pentaksiran imersif tu. Bukan pentaksiran, pengalaman pembelajaran imersif. Di bawah imersif ini dia ada 3 kategori. Maya, bersemuka dan teradun. So 3 ni. So saya akan fokus pada pembelajaran imersif. Imersif tu ada 3. So 3 ni ada 2 sama dengan Arif. Maya dia tak masuk dalam Arif. So siapa yang buat Maya boleh masuk Maya. Masuk Maya. Seperti yang saya kata tadi lah, masukkan Maya di bawah pembelajaran imersif. Okey, kategori itu. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk sikit lah sebelum kita santai-santai sikit. Okey, ada something nak saya sharing. So yang ini sebenarnya okey, saya tunjuk sikit lah. Ni lah dia latar belakang sikit AKRI tu. Okey, AKRI tu dia bermula secara official pada tahun 2018. Sebelum itu dia nama lain, Anugerah Pemikiran dan Reka Bentuk Semula Pendidikan Tinggi, APRS. Okey, start 2018 dia menjema semula dengan nama baru kepada AKRI. Okey, so di sinilah kita nampak. Okey, penambahan 1 kategori baru itu pentaksiran alternatif dan menjadi 4 kategori. So pada 2018 itu first dengan nama AKRI itu. So Politeknik telah menjuari Nat Johan. Ya, inilah dia kita punya pemenang, Puan Dani and the team. Okay, and also tempat ketiga juga PISAS. Tempat 2, tempat 3 juga PISAS. Mereka adalah ni dia. Sini saya presenter. Ni Puan Dani dengan Puan Azhani. Kenal kan? Azhani, tim dia tak kenal. Nat Johan. Tempat ketiga adalah ketua adalah Encik Zul Fatli JKM. Okay? Zahiri memang hebat dengan VR semua ni yang augmented AR tu. Nur Atika, Puan Fauzan Fitri. Inilah kita tempat 2 dan tempat 3 pada first year 2018 kita bertanding dengan IPTA, IPTS. Okay, so memang hebat lah. Ini dah tahun 2009, itu tahun saya. Okay, saya juga nak Johan di bawah pembelajaran imersif Maya. Kita dua-dua kita 2 tahun tu kita masuk Maya. Okay, so inilah dia waktu kita penyampaian hadiah sempat. Okay, ambil gambar dengan
Dr. Naim pengarah masa tu. Dan sekarang ni Dr. Sam Dr. Syamsuri. Masa tu dia belum lagi jadi ketua pengarah bahagian kan. Macam tu lah. So inilah sijil saya. Okay. So inilah dia. Dan saya telah, disebabkan saya pernah menang, ada beberapa pemenang-pemenang dijemput menjadi penilai lah. Okay, menjadi penilai. Dia so many penilai sebab kita nak access banyak, dia kena baca, kena menilai, kena so review everything, kena buat laporan. So kita ada team kita lah. So saya masuk 2022 hingga 24. So di situ saya tahu rubrik dia, markah dia macam mana dia diberikan. Okay, so nanti saya sharekan. Dan tahun lepas JPPKK, okay, di bawah bahagian kurikulum, dia menjemput saya untuk sharing, okay, jadi facility itu sharing juga AKRI ni lah kepada semua, kepada wakil-wakil daripada Politeknik dan College Community lah. Sebab harapan JPPKK adalah untuk menang dalam AKRI. Sebab sejak 2018 tak ada kemenangan sampai hari ini. Actually dia LMS ke? Bukan. Sorry? LMS ke? AKRI ni LMS ke? Dia ada beberapa kategori. Nanti saya ceritakan. Dia bukan LMS saja. LMS cuma satu platform yang you pakai, satu bentuk pendekatan saja. Okay? Dia banyak dia punya requirements. Okay? So itu masa saya jadi facilitator. Kalau nak, okay. Sebelum mula, maybe kita boleh lihat YouTube sikit tentang di AKRI lah. Okay. Okay. Ini montage 2025 tahun lepas. Okay. Boleh dengar? Boleh. Saya dah maksimum. Ada boleh dengar. Boleh ke? Sampai ini bangkit pemunian. Sebelum AKRI bermula, penilai dijemput untuk memunikan rubrik. Saya juga ada dijemput. Lepas tu baru masuk menawarkan permohonan tu kepada semua. Sesi pitching. Ini yang 4 kategori itu. Itulah dia. Okay, so sikit-sikit lah kita santai-santai dulu. Lepas tu, so kita teruskan. Okay, boleh kita teruskan lihat apa itu Arif dulu. Okay, kita lihat Arif. Okay, so Arif adalah okay, boleh. Okay, so Arif ini ada anugerah bentuk instructional flexible. Semua orang ada dokumen tersebut kan? Ada. Maybe boleh share sebab saya nak tenangkan sikit tentang Arif tu. Arif tu sini. Okay, boleh share dalam dokumen ini. Okay. Saya akan actually saya ambil dari situ. Saya terus kita
Ya. Ada dalam Ada dah. Hafiz Yang boleh Sidos share. tu Bukan ni. dalamnya Arif. garis panduan tu. Garis panduan. Ah, Share pada semua. Ada. Sebab ini penting. Ini paling Set penting. je lah. Inilah garis panduan yang kita ada. Okay? Kita sama-sama memahami apa yang ada di sini. Okay? Saya dah lihat. Okay? Boleh? Sama-sama kita lihat. Sebab kena faham, kalau nak masuk ni kena faham apa kriteria dia. Okay. So, boleh kan? First, okay, dia adalah Arif ini adalah kategori terbuka untuk semua peserta lah. JPPKK lah, Politeknik College Community. Okay. So, dia diadaptasikan daripada pertandingan akri. Okay, anjuran KPT. Okay. So, tahulah semua. Okay. So, ini saya fokus pada apa yang penting. Okay. So, dia ada dua, dia subkategori, iaitu pembelajaran imersif bersemuka dan pembelajaran imersif teradun. Okay. So, setiap politeknik hanya boleh menghantar satu penyertaan terbaik sahaja untuk dua kategori ini. Kan? Satu saja. Satu saja. That means satu penyertaan pembelajaran imersif bersemuka, satu penyertaan pembelajaran imersif teradun. Satu penyertaan yang terbaik. So di sini di peringkat PISAS atau politeknik kita kena tapiskan siapakah yang paling bagus. Siapa yang paling bagus untuk mewakili. Okey. Masuk dalam Arif. Begitu juga akri. Akri juga. Okey. So nanti saya akan sebut juga. Salah satu syarat adalah ini syarat baru last year dia implement. Setiap institusi hanya boleh masuk satu kategori sahaja. Dia tak boleh macam kata imersif, pembelajaran imersif kan. Ada beberapa tim tak boleh. Sebab dia berlaku bila pemenang dari nombor 1, 2 daripada institusi yang sama. So di peringkat institusi kena tapislah hantar yang terbaik. So berita yang baik untuk kita adalah JPPKK kita ada berapa institusi? Politeknik ada 30 berapa? 35, 36. KK, College Community dah. So, itu peluang kita. Kita ada lebih 100 peluang untuk bertanding. Sebab kita dikira satu institusi. PISA kira satu, POO satu, PSA satu. So, peluang kita ada. Kalau bagi universiti satu saja. UM satu saja penyertaan. UKM satu saja. Tak boleh lebih. Walaupun dia hebat-hebat pun tak boleh. Tapi kita boleh, penyertaan kita banyak. Yes. So, ambil peluang ini terus masuk. Especially masuk Maya lah. Sebab Maya tak bawa Arif. Kan? Dia tak masuk. Di bawah pembelajaran imersif ada 3 kategori. Maya, bersemuka, teradun. Bersemuka, teradun, Arif. Bawa Arif adun. Dia tak masuk Maya. So, kita boleh masuk Maya. So, apakah syarat Maya? Nanti saya akan, semua syarat saya akan terangkan. So, kita ni jelaslah di sini. Okay. So, ini perincian penghantaran. Okay. So, saya rasa ni augmented pages ni apa? Maybe dia online kan? Is that sistem online ni saya tak berapa faham. Penghantaran kategori augmented pages. Maybe inilah 1 hingga 4 ni lah. Okay. 1 hingga 4 itu kena isi borang Google Form. Okay. Yang disertakan lah, yang ditawarkan lah. Naik semua bukti dalam sistem itu. Okay. So, lepas tu tiada penetapan bilangan ahli kumpulan. Tapi that means jangan terlalu banyak lah, nanti share itu duit menang. Kan? Jangan 10 lah kan. 3 ke 4 ke boleh tak? Depends lah, 2, 3 pun boleh. Macam dia tak ada penetapan bilangan ahli kumpulan. Begitu juga dengan akri. Okay? Sertakan bersama course outline ni dia kena lihat berapa SLT dia. Supaya dia nak lihat student learning time tu memenuhi dengan syarat yang ditetapkan dalam kategori tersebut. So dia nak ini. Okey, sertakan course outline. Okey, nanti kita akan lihat dengan lebih detail. Lepas itu kita lihat latar belakang sini. Okey, kita tahulah ni saya nak dia diadaptasi. Saya akan jam ni. So okey, kita lihat ni terus kepada pembelajaran imersif bersemuka. Okey, bersemuka. So, ini bawa Arif lah. So, kaedah pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi imersif dalam sesi pengajaran bersemuka untuk meningkatkan pemahaman dan interaksi pelajar. Okey, pembelajaran inilah pengalaman pembelajaran yang fokus pada pelajar. So,